Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yeza. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok dekat thumbnail dan macam yang korang tengok kat title jugalah, hari ni aku akan buat video pasal no edit no cut challenge. No edit no cut challenge. No cut no edit challenge. Minta maaf, kadang-kadang kita tersarut lah ya. Kita tercu sikit tapi tak mengapa lah ya. So video ni aku tak edit langsung. Bukan tak edit lah, maksudnya aku takkan cut langsung. Aku just rakam je macam biasa. Dan korang tengok sendiri lah macam mana video aku nanti selepas ini. So tanpa membuang masa, kita akan start dengan video kita yang pertama lah ya. This is the first video aku. Sekarang ni kalau korang nak tahu, sekarang ni jam menunjukkan pukul, korang boleh tengok kat belakang tu, jam sekarang ni pukul 1 pagi ke 12.30 malam, macam tu lah ya. So ini adalah rutin aku jugalah, kalau korang nak tahu jugalah. Basically aku akan berjaga juga ada sometime sampai pukul 12.30 malam sebab tak dapat tidur korang. Basically aku akan tidur pada pukul 9 malam. Tapi kadang-kadang aku tidak tidur lah ya. Mungkin aku akan berjaga sampai pukul 12.30 malam, 1 pagi. Tak tahu benda apa yang aku fikirkan, tapi tak mengapa lah ya. Kalau korang nak tahu, inilah sekitar bilik aku lah ya. Bilik-bilik aku kan, bawah-bawah ni minta maaf bersepah, aku tak dapat nak tunjukkan lah. So dinding aku ni, aku ambil warna yang ni lah. Dia macam warna grey sikit. Asalnya kalau korang nak tahu, ini adalah warna merah. Okay, warna ni memang warna putih lah. Okay, kalau korang nak tahu, yang ni asalnya warna merah. Yang korang nampak sekarang ni dah jadi tahun ni ataupun tahun-tahun yang setahun kebelakangan ni, warna ni lah, which is warna grey, lebih kurang macam tu. Warna putih ni asalnya memang daripada rumah ni kita orang duduk tahun 2018. Warna ni memang dah warna asal lah. Okay, warna ni je yang berubah. Asalnya warna merah, 2018 memang warna ni warna merah, kita orang cat. Lepas tu tak silap aku tahun 2024 lebih kurang macam tu, kita orang tukar, nak planning nak tukarkan warna merah tu jadi warna grey, bagi nampak dia tak stress sikit lah. So kira lah bilik aku yang sekarang. Hai guys, so sekarang ni aku tengah baring sekarang ni. So aku literally agak penat daripada bekerja, sampai tak sempat untuk aku nak buat aku punya vlog aku sendirilah. Memang tak sempat korang, memang tak sempat langsung untuk aku nak buat vlog. Tapi aku cuma ada satu benda ni aku nak cakap ke korang. Korang tahu tak, masih ada lagi, kalau korang perasan video-video aku sebelum ni, aku pernah cerita korang pasal bunyi-bunyi yang selalu aku hadapi tu kan. Maksudnya dalam rumah aku ni bukan setakat bunyi, maksud aku macam bunyi yang tak sepatutnya didengar, aku dengar. Kau faham tak? Maksudnya macam bunyi pintu jiran sebelah, diorang hempas pintu. Bunyi tu still ada, tapi aku dapat kawal aku punya perasaan. Macam aku cakap, aku macam orang kata marah-marah lah, tak puas hati lah. Macam boleh tak kau jangan hempas pintu? Sebab yelah, itu benda kecil je sebenarnya. Benda yang kau tak perlu besar-besarkan, kau besar-besarkan. Bunyi tu still ada, tapi dia tak besar, dia tak macam dulu-dulu lah. Dulu lagi teruk dulu lagi teruk. Sekarang ni tak macam teruk lagi. Sekarang ni dah normal dah, alhamdulillah. So live aku, korang masuk live aku lah. Baru 0 orang yang tengok aku punya live. So siapa-siapa yang free ke apa ke, sila masuk live aku sekarang. Kita boleh bincang sama-sama lah apa topik yang kita akan bincangkan nanti ya.